Okey, teruskan soalan keempat. Okey, untuk bahagian A. Okey, jadi tengok sini dia punya maklumat yang dibagi, Raja 3.1 menunjukkan seorang murid menjalankan eksperimen menentukan formula empirik magnesium oksida. Jadi kita pun dapatlah dia punya hasil eksperimen seperti yang ditunjukkan. Okey, magnesium oksida, MgO. Jadi ini maklumat-maklumatnya, mangkuk pijar dan penutup, mangkuk pijar, penutup dan serbuk Mg. Okey, lepas tu ada nombor-nombornya lah. Next soalannya. Okey, soalannya berdasarkan keputusan eksperimen, tentukan formula empirik magnesium oksida. Jadi bila melibatkan formula empirik, okey, dan kita ada jisim-jisimnya, kita kena buat jadual. Okey, jadual tu kita ada magnesium, ada oksigen, ada jisim, mol dan nisbah teringkas. Jadi pastikan ini ni jisim dengan mol ni ada unit di dalamnya. Okey. Jadi kita pun mau kira berapa jisim si magnesium. Apa kita buat? Okey, kita pun tengoklah yang mana ada magnesium. Ini ada magnesium. Jadi mangkuk pijar, penutup magnesium. Apa kita buat? Tolakkan dengan siapa? Okey, dengan mangkuk pijar dan penutup. Okey. Jadi tolaklah 63.63 tolak 53.35. Dapatlah 8.28. Tidak perlu tulis unit sebab sini kita sudah ada di tepi sini sudah ada unit. Okey. Next, oksigen. Yang mana ada oksigen? Di sini ada oksigen. Okey, tolakkan dengan siapa? Tolakkan dengan magnesium, mangkuk pijar dan penutup. Jadi 69.15 tolak 63 dapatlah 5.52. Okey, lepas kita dapat jisimnya, kita kena dapatkan dia punya mol. Jadi ingat kita punya rumus mol. Okey, kita ada beberapa rumus mol. Okey, jadi rumusnya melibatkan jisim, isi padu, nombor zarah, MB per 1000 dan Queen harta. Ini adalah berkaitan dengan termokimia. Jadi kita fokuskan dulu kepada yang 4 sahaja. Jadi kita mau mengira mol, kita ada jisim, gunakanlah rumus yang pertama, iaitu jisim bahagi jisim molar. Jadi jisimnya tadi 8.28 bahagi jisim molarnya itu JR-nya 24, dapatlah 0.345. Oksigen pun sama tadi, jisimnya 5.52 bahagi 16, sebab ini dia punya JR, dapatlah benda yang sama 0.345. Jadi nisbah teringkas yang paling kecil kita kena tengok siapa paling kecil. Dua-dua sama. Jadi bila sama, bahagikan sajalah sesama mereka, dapatlah jawapannya 1, 1. Kita pun tulislah dia punya jawapan akhir. Okey, iaitu MgO. Soalan seterusnya, tulis persamaan kimia bagi tindak balas magnesium dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jadi magnesium dia adalah logam, dia berdiri sendiri, Mg saja. Bertindak balas, oksigen adalah molekul, mesti berkembar 2. Jadi hasilnya MgO. Okey, Mg2 plus O2 minus, jadi MgO sahaja. Kita tengok dia punya keseimbangan, Mg kiri kanan 1, tapi O ada 2 kiri, okey, 2 kiri 1 kanan. Dapat kita buat, letaklah 2 di hadapan sini. Sekarang si Mg jadi 2, letaklah lagi 2 di hadapan Mg. Siaplah persamaan kimia seimbang kita. Jadi mesti seimbang barulah 2 markah. Tidak seimbang 1 markah. Soalan seterusnya, persamaan kimia menunjukkan tindak balas penguraian zinc karbonat bila dipanaskan. 0.1 mol zinc karbonat dipanaskan dengan kuat. Jadi siapa punya 0.1 ni? 0.1 ni milik si zinc karbonat. Jadi dia soal,
berapakah isi padu maksimum bagi gas karbon dioksida yang terbebas? Apa kita buat? Bila pengiraan, ingat EMRA. Okey? Equation, mole, ratio, answer. Equation sudah ada diberi. Mole sudah ada diberi. Okey? Jadi apa kita buat? Terus kira ratio dan answer. Sebab itu dia 2 markah. Ratio 1 markah, answer 1 markah. Okey, macam mana kita mau kira ratio? Ratio adalah nisbah. Nisbah siapa? Nisbah yang ada maklumat dan nisbah yang kita mau cari. Okey. Jadi kita ada zinc karbonat dengan karbon dioksida. Okey, lepas tu kita tengok di hadapan mereka. Zinc karbonat hadapannya tak ada nombor. Bila tak ada nombor, maksudnya satu. Okey. Karbon dioksida pun sama, tiada nombor, maksudnya satu. Jadi, satu, satu. Jadi, kalau si zinc karbonat 0.1, maka karbon dioksida juga 0.1. Okey, jadi kita sudah ada mole, ratio. Kita perlukan answer. Answer kita mau siapa? Kita mau isi padu. Jadi apa kita buat? Kita kena ingat rumus. Apa rumus kita? Okey, jadi kita ingatlah rumus isi padu kita VVM. Untuk cari dia punya V, kita pulakan mol dengan VM, iaitu isi padu malar. Okey, jadi V sama dengan mol darab isi padu molar. Molnya 0.1, isi padu molar adalah 24. Dapatlah 2.4 desimeter padu. Okey, jadi tamat sudah untuk bahagian keempat.